Tips dia senang je. Okay, Assalamualaikum guys. Haziq Fast Grow Fertilizer dekat sini, dekat kebun Wan Ali Akasha kat Raub, Pahang. Okay, sebelum ni saya ada datang sini masa musim berbuah. Sekarang musim pasca buah, lepas buah lah. Okay tuan, macam mana musim buah musim lepas? Okay tak okay? Musim sebelum ni, yang musim buah lepas okey lah. Saya berpuas hati lah guna baja Fast Grow merah tu, yang Black Wizard tu. Hasil dia pun sangat memuaskan. Alhamdulillah. So saya jual apa ke customer, dan diorang dah datang makan. So review dia memang sangat memuaskan. Okay, alright. Selepas saya dah tengok kebun ni, biasanya lepas berbuah pokok banyak mati, banyak tak sihat. Tapi bila dekat sini lain jadinya. Boleh tak bagi tips sikit ataupun perkongsian dekat pekebun-kebun lain? Tips dia senang je. Baja Fast Grow ni hasil dia lagi baik. Biasanya kalau lepas musim buah ni, kita akan buat proses pembajaan. Okay, biasa. alright. Kita akan guna baja Black Wizard hijau, Black Wizard green. Baja Black Wizard tu dah ada microbe. Lepas tu baja kimia dalam skala nano kan. Betul. So yang tu memang dia slow release. Tips rahsia dia guna Black Wizard. Fast Grow. Baja yang paling rasi untuk tanah, pokok durian dengan microbe ni, Black Wizard. Fast Grow yang baja Black Wizard ni, jamin lah memang rasi lah, terbaik. Dengar tak? Black Wizard punya baja memang terbaik. So, apa tunggu lagi? Cubalah Black Wizard. Okay tuan, terima kasih banyak-banyak.